Esok kita akan mula hari yang paling penting di sepanjang tahun. Dengar dan fokus video ni, sebarkan secepat mungkin. Nabi SAW sabda dalam hadis, mafhum dia saya ambil. Tak ada hari-hari yang amalan soleh kita buat ni lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Ni kita nak masuk dah ni esok ni. Apa saja amalan? Sahabat tanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Jihad ni satu perjuangan yang besar. Tapi apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Amalan apa saja kita buat lebih besar di waktu dan kala ini, hatta lebih besar pada jihad. Melainkan Nabi kata, kalau dia keluar dengan nyawa dan harta dia dan tidak kembali sesuatu pun. Jadi ingat, bila masuk je esok, kebetulan esok hari Isnin, kita boleh puasa Isnin, kita boleh puasa, start puasa esok 1 hari bulan sampai 9 hari bulan. 10 hari bulan tak boleh puasa lah sebab kita kaya. Kita boleh berpuasa, kita boleh berzikir, bertahmid, bertahlil, kita boleh bersedekah. Buat apa saja amalan baik, itu amalan yang terbaik dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting buat kena ikhlas lah. Jadi sebarkan video ni, kongsikan manfaat. Moga-moga kita tidak terlepas waktu yang sangat-sangat penting. Saya pernah sebut sebelum ni, kalau di sepanjang tahun malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau di siang hari, siang yang terbaik adalah di antara 1 hingga 10. Jadi beramallah apa saja amalan soleh sepanjang 10 hari ni. 10 hari je, buat apa saja. Moga-moga itulah amalan yang paling baik untuk kita dan amalan yang paling Allah cintai dengan apa yang kita lakukan. Jadi jom sebarkan. Kalau siapa video ni lalu kat dia hari kedua, hari ketiga, tak apa. Yang penting jangan terlepas. Dengar, kalau video ni lalu je, terus share supaya kita sekurang-kurangnya dapat pahala berkongsi manfaat dan berkongsi kebaikan. Jangan lupa sekali lagi like, komen dan share. Selamat beramal.